Telefon pintar foldable selalunya nampak premium tapi ramai masih tertanya-tanya, betul ke cukup tahan untuk kegunaan harian? Kini, Honor Magic V6 hadir untuk ubah persepsi itu. Dengan slogan The New Standard of Durability, Honor Malaysia baru saja mengadakan sesi media briefing eksklusif untuk membuktikan sendiri kemampuan sebenar foldable flagship ini. Antara demo paling mengejutkan, Honor V6 berjaya menarik sebuah kereta sport Ferrari dengan berat hampir 800 hingga 900 kg dan semuanya dilakukan tanpa sebarang kerosakan pada peranti. Bukan itu sahaja, telefon pintar ini juga digunakan untuk menarik sebuah kapal terbang kecil seberat 1.2 tan di atas runway. Ya, 1.2 tan ya. Berat ini adalah luar biasa dan demonstrasi ini menunjukkan tahap ketahanan angsel dan struktur badan Magic V6 yang direka jauh lebih kukuh berbanding generasi sebelum ini dan mengubah persepsi biasa terhadap telefon pintar foldable. Dari segi paparan pula, Honor Magic V6 hadir dengan lapisan generasi baharu anti-scratch Nano Crystal Shield yang kini dipertingkatkan dengan lebih baik berbanding generasi sebelum ini. Ia bukan sahaja membantu melindungi skrin daripada calar harian, malah memberi keyakinan tambahan untuk pengguna jangka panjang. Gabungan reka bentuk premium, binaan tahan lasak dan teknologi paparan baharu ini menjadikan Honor Magic V6 bukan sekadar telefon pintar biasa tetapi sebuah flagship foldable yang benar-benar fokus pada durability. Dan untuk pengguna Malaysia, penantian hampir tamat. Honor Magic V6 akan dilancarkan secara rasmi di Malaysia pada 4 Jun ini. Adakah ini foldable paling tahan lasak setakat ini? Kita nantikan sama-sama pada 4 Jun ini.